bos. Kat sebelah dah banyak ah. Telepia yang besar tu. Ni. Telepia. Ni ikan belida ha. Aduh. Semua ada. Tu cakap dalam ni banyak kat belakang. Hai korang, Assalamualaikum. Welcome back to Cik Syah Channel. Hari ni 14 hari bulan Februari. Cik Syah dekat Muar. Buat apa kat Muar? Kita nak makan sate. Breakfast sate lah. Okay, so rupanya tahun ni tahun melawat Johor. So kita datang Johor, melawat Johor. Tapi kita kat Muar. Kat Muar kita makan sate. Kita breakfast menu bangsa Johor hari ni. Kita kat Muar. So kita kena breakfast menu bangsa Johor. Nampak menarik menu-menu dia. Ada lontong, ada nasi lemak, ada mi rebus, ada soto juga, dan yang penting ada sate. Sekarang kita tengah tunggu sate. So our special menu dah siap dah. Tak lama dalam sampai 10 minit dah siap dah semua. So kita nak makan. Jom. Saya nak try daging. Bismillahirrahmanirrahim. Lembut. Daging dia lembut. Dan kuah pun sedap. Dia punya lontong tu sedap kan? Tengok, simple je. Rupa dia simple je tapi sedap. Pula mi rebus Johor. Jarang-jarang dapat makan mi rebus Johor ni. Sedap lah bagi yang suka mi rebus. Nice. Semua sedap. Alhamdulillah kita dah siap dah makan dekat sate Tiga Beradik kat Muar. So kita nak pusing-pusing sikit. Sedap makanan dia semua sedap lah. Kena saman. Aduh. Sorry. Tak kat gambar. Tak pasal kena saman saman parking. Tak tahu lah berapa ringgit ni. RM30 ya. Kena saman parking. Makan sate berapa ringgit? RM50. Saman RM30. So pagi ni modal breakfast RM80. Semalam kita dah breakfast dekat Jasin. Breakfast sate semua. Hari ni Cik Syah dekat Tasik Cincin. Sebelah je dengan kafe Makisa. Cik Syah nak mancing sebenarnya. Ni abang ipar pun datang semua. Kita orang ada homestay sebenarnya dekat Jasin, tapi belum beroperasi. Baru siap kemas-kemas lah. InsyaAllah lepas ni dah boleh beroperasi dah. Dah final touch up dah kiranya. So hari ni parents Cik Syah, kakak, abang ipar semua datang sini lah.
nak tengok kita punya homestay. Sambil tu Cik Syah bawa diorang datang mancing. Okay. Ni dekat Tasik Cincin. Dekat sana tu Taman Extreme Park Tasik Cincin. Lepas tu Cafe Makisa. Camp Tasik Biru pun laluan yang sama juga. Tapi lepas tu kat sini, tapi kat sini ni, dekat Tasik ni ada tempat makan pisang goreng sedap tau. Ada sambal sekali Johor style. Walaupun ni belum sampai Johor lagi, tapi Jasin ni sebenarnya sangat dekat dengan Tangkak lah, 15 km sahaja. Okay, so kita nak tengok diorang tengah set up nak memancing. Sambil mancing, bolehlah makan pisang goreng kat sini. Tu Cafe Markisa yang viral tu kan. Cafe Markisa yang nampak tu semua tu cafe dia. Macam-macam ada kat Cafe Markisa tu. Selalunya kalau cuti macam ni memang ramai orang lah. Kita beli dah pisang goreng, ada kuah kicap sekali, sambal kicap. Johor style. Nampaknya tak ada hasil hari ni setelah setengah jam. Tak apalah, kita malam ni kita ada aktiviti lagi best, nak pergi menjaring. So sekarang kita on the way nak pergi zoo. Kita dah sampai dah zoo. Ni zoo dia. Zoo ni. Hai. Kita dekat kandang lembu, kerbau. Datang melawat kandang. Hei. Kenapa dia tak besar? Buka lampu jap. Dia tak nak remah. Dia nak bawa genetik. Dia tahu mama record video tau. Dia nak masuk dalam frame. Kita dah sampai dekat lombong Kampung Chohong. Untuk next activity kita memancing. Nampaknya ikannya memang banyak ya kat lombong ni, melompat-lompat. Harapnya adalah hasil bagi seronok orang jauh ni datang Jasin kan. Nampak bang ikan bang? Apa lagi Gary? Pasang ah. Terima kasih. Hari ni betul-betul tak ada kerja datang mancing malam-malam buta kat lombong ni. Tapi memang tahu ada hasilnya kan. Kita tunggulah tu diorang tengah pasang umpan tu. Malam buta baru pukul 8. Sebab dah malam dah tak nampak apa-apa. Sebab dah tahu kau nak datang, aku tak sempat nak tengok info jadi. Tak nampak apa. Sebelah best lah, sebelah. Tapi kita record Sebelah dekat air. drone je lah. Drone boleh nampak. Dapat banyak ikan juga. Lagi senang macam ni. Kat sebelah je banyak. Ini tak banyak. Ya. Bagi dah kira tu. Nampak? Ya. Kalau saya
Ada. Lagi Kat sebelah senang je, Bel. macam ni. Sekejap je dah dapat ikan. Sebelah dah banyak lah. Kat sebelah dah letak dalam kereta. Ni lah ikan yang kau bunuh tadi Mancing-mancing kau tak nak makan. Ni je ubat dia. Besar-besar. Tak ada lah. Kecil je. Nah, ikan lambang. Dia ada telur, bos. Kat sebelah dah banyak ah. Tilapia yang besar tu. Ni. Tilapia. Ni ikan belida. Aduh. Semua ada. Kau cakap dalam ni banyak kat belakang. Itu kalau hidup buat dalam krip kan, Man? Boleh kalau nak beli. Alah ni kat lombong sebelah tadi ya. Tilapia. Dalam api aja. Apa? Masak asam sedap ni. Berkat lagi ya. Ada sikit dalam ni. Oh my god. Hidup lagi ya. Beh, nak ambil ya. Sekejap lagi aku nak turun balik kat dalam. Ni yang kita tahu. Walaupun mancing tak dapat hasil lah, kita dapatlah juga. Adalah rezeki yang bagi.
meneruskan perjalanan kita dekat Muzium Kapal Selam. Besar ya korang. Tu. Muzium Kapal Selam. Masuk RM10 untuk dewasa, kanak-kanak RM5. Apa ni? Tempat kapten. Oi, ada kapten. Chef. Chef tengah nak masak. Ni bilik tidur kru. Mana? Dia. Wow, dah ada kru yang tidur ya. Air di sana. Oh, wow. Wow. Ada tempat makan juga kat dalam ni. Tempat lepak-lepak. Bila tidur pegawai pemerintah macam ni je. Wah. Macam lemas juga ya. Kalau tidur lama-lama dalam ni. So nice. Can you say this? Tak boleh.